Ini. Okey. Ini astagfirullahalazim. Ini boleh tahan juga. Okay. Dikem baik cinta, janda baik kawan akrab menjadi inspirasi. KAMI Kami yang pertama. Okay. Satu last. Okay, sedia. One, two. First camp meet, mini camp meet untuk kami kawan akrab menjadi inspirasi dan semestinya kalau camping mesti ada. Mencece. Oh, mencece. Bujang lapuk pakai songkok, basikal cabuk tak pernah gosok, tayar kempis roda bengkok, badan pepes macam keropok. Bujang lapuk keliling kampung, naik basikal hai pakai sarung, minum air dah naik kembung, sakit perut terpekik terlolong. Hai bujang lapuk tak boleh harap, basikal cabuk dan naik kurap, baru putus hai urat saraf, masuk angin keluar asap. Bujang lapuk loyar buruk, sana sini hai bikin sibuk, naik basikal semacam beruk, tak ada kerja tolak habuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel 4A Camper. Hari ini kami berada di Kotes Cinta Janda Baik. First time berada di Janda Baik. So kita berterima kasihlah kepada Faris. Mana Faris? Tu. Mana Faris? Nak zoom Faris ni. Kita berterima kasih dengan Faris sebab Faris sudi menjemput kita ke sini. So apa yang kita akan buat dekat sini 4 hari 3 malam. So korang kena tengoklah video ni sampai habis. Stay tune. Okay, jom kita tengok sambil-sambil nak menunggu yang lain-lain juga sampai. Sekarang baru ada 4 family. Selamat datang ke Mini Camp Mate. Saya nak berterima kasihlah kepada awak sebab sudi menjemput kami ni datang ke sini. Terpaksa. Itu dia, saya tak. Saya mengalu-alukan semua kawan-kawan saya datang. Ya, terima kasih banyak-banyak. Kalau terpaksa tak ada je bawa popiah tu. Apa sanggup popiah pula? Saya nak gerak awal tu, diorang nak popiah. Tak apalah, kita tunggu popiah. Ya, inilah dia tokek popiah. Tokek popiah apa? Popiah Kak Raja. Popiah Kak Raja. Yang berada di mana? Di Petaling Jaya, Taman Medan. Datang ramai-ramai serbu. Ini orang jual popiah. Untuk. Diorang tengah sibuk pasang beach flag masing-masing. Ni balik. Bukan. Ni bukan dia. Dengan Malaysia.
Make sure register sebelum pukul 10 pagi ya. Kalau lambat? Lambat pagar tutup. You are disqualified. Oh, ada macam tu pula. Sebab kita kemik, yang ni betul kemik select. Ya, ni kemik select. Betul. Terbuka untuk orang awam. Pula. Ini Kak Shima daripada Nohas TV. Akak Shima. Tak payah angkat. Sini tak payah angkat. Akak sampai pukul berapa? Apa khabar? Pada. Lah, aku tengah interview dia ni. Dia boleh belak je. Dia boleh belak macam gitu je. Itulah masalah kalau you berkawan dengan influencer. Itulah. Tengah-tengah TV dia lari. Nampak. Tengah sembang-sembang dia buka kamera. Nampak. Orang baru tanya. Dek, jangan marah. Buat boleh kain terbang? Aku boleh terbang. Ini berat. Ni kalau kena bocor kepala. Oh tak boleh. Tak boleh, jangan. Okeylah. Jauh. Ukur balik. Mana lubangnya tadi? Itulah bila tiga-tiga dia bergabung apa inilah. Mana? Ketuk je lah. Amy dah sampai Petronas. Genteng sampah. Mak sampai. Kita dah sampai rumah Mok tak ada. Mak, kami dah balik dah mak. Mak mana? Mak pergi Keduri ke? Kata sampai-sampai dulu. Udah hilang. Udah. Kata nak sampai-sampai dulu dapat kata. Bagi Okey. Kita tengah set up untuk ruang makan. Tempat masak kat sini nanti kita tunjuk. Hi everyone. Hai. Hello. Hi Faiz. Ada itik. Oh, Kuak. pink, yes. Blue. Why? Daun. Jadi saya tengah Ya, buat orange. Dan saya kena buat kuning. Saya suka kuning. Mandilah. Oi. Tadi kakak. Tadi ada pokok durian je guys. Nampak tu. Betul-betul atas kepala je. Ketibaan seorang lagi. Ini seorang naik motor. Ini seorang lagi. Mak, ayo. Ya Allah, dah lamanya tak jumpa. Kunci. Assalamualaikum. Jangan. Salam pok macam tu macam barada Dia gesture ke Mok ni memacok-macok ni. Dah minta izin belum ni? Kita ada kunci spare masing-masing. Itulah. Mana? Kereta pandai dia mikir mana ya? Dema. Awak hidup. Ya, ayah sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ayah pergi mana ya? Orang balik ayah tak ada. Balik daripada KLIA tadi. Oh. Apa dia buat kat LIA? Atau anak nak pergi umrah. Anak yang mana? Sama tinggi. La ilaha illallah. Merata semua. Mana anak mana cucu? Mana anak mana mak? Tak ada. Kita cari. Tak ada. Kami sebaya. Rakan sebaya. Faham? Sekelas. Kami sekelas. Kalau tak masuk kita tak tahu. Aktiviti malam. Kemana nak main? Kemana nak main? Nak baju. Sini nak main. Ni tekan ni. Ni jap. Kita ni. Okey? Okey. Mana sekodok ah? Hidup. Bodoh tinggal kat dapur. Dalam pada kerja tadi. Kata kerja. Oh boy. Faris tak sampai Faris tak sampai. Apa je jangan benar? Lantak dia lah. Pandai-pandai dah besar kan.
Anak nombor 2 memang hobi tu. 3. Yang dia nombor 2. Oh, itu Alang. Alang. Alung. Along tak tahu. Alang pudin. Alang menyeluk Perkasam. Biar sampai ke Pangkalengan. Oh, dia dah goyang. Kakak, are you okay? Kata besok. Takut hantu datang sikit. Oh. Bagi kursi. Durian nanti durian jatuh. Selamat. Duduk. Depan jangan dah. Boleh repair on the spot. Terbaik kakak, terbaik. Koyakkan kursi. Gosang. Lagi tengah bingung ni. Suasana dapur Dia jatuh bengkak baru dia cari. masih meriah di waktu ini. Papa. Tak nak papa. Kedai kopi dah buka. Ini tengah mengedit. Content creator tersohor. Meletup ke babung. Termasyur. Yang termasyur dalam dunia ni. Sebelah tu. Kalau kita U-turn yang depan 3 tu kan. Masalahnya Pergi yang barang belah atas. yang murah tu, barang Tunggu siapa? Kita tengah tunggu Kak Zu dengan Kak Syira. Kak Zu dan Kak Syira. Dia orang dah salah jalan ni. Kak Ngah dah Tolong risau. balik ke pangkal jalan. Tolong. Balik ke pangkal jalan. Orang mamok kat sini. Itulah lama sangat tak boleh orang mapak padam muka. Jalan pun dah sampai sesat. Kak Ngah dah risau. Tak payah keluar balik. Memang itulah jalannya betul. Itu Ini memang. kenapa? Ini dah benar. Betul. Ini kenapa? Ini nak nahan daripada bodoh yang jatuh. Betul. Lepas tu nanti ada lalu jambatan. Itu awak jangan letak beras atas tu. Okey, betul. Lepas tu Saya takut saya ingat Vietnam. pagar hijau tau. Pagar hijau. Yeay, sampai dah. Kita sampai tu. Ketibaan Gaduh. Abalong dan Uda. Macam mana? Macam mana? Okey, jalan. Sesat lah. Susah. Jadi yang kita panggilkan botak cik. terus sikit otak. Kak Syima. Balik buah ni. Buah durian. Ya Allah, sampai tercabut pagar ni buatnya. Si Fariza ni. Ada jana rumah aku. Kata aku semua dikokak je mah. Aduh. Banyak semua yang jemput dia balik ni. Kokak di pintu aku. Habis reban. Ya Allah. Habis reban ha. Hak rumah orang. La ilaha illallah. Woi. Sabar. Kodi tu, kodi. Itulah tak pandai dengan umur tu. Dah tua. Orang ajak minum air hijau mabuk-mabuk. Ini dah belum minum air hijau dah mabuk macam ni. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lain macam. Selagi tak tidur selagi itulah. Dah main carrom pula. Bila nak tidur ni? Memang idak lah nampak gayanya. Anak-anak pun meriah. Boleh ambil kutip-kutip. Merah beg. Flash. Merah lah Awak kena hitam lah. Good morning guys. Hari kedua di Cottage Cinta. Pagi ni semua masing-masing sibuk nak breakfast. Jomlah kita tengok apa mak-mak masak ini. Good morning. Good morning. Hi. We are at Cinta, Cottage Cinta at Chandabai. At Chandabai. Today, there is a bunch of a dad and a bunch of mom who is
is preparing our breakfast today. Okay, let's go with today. Okay. Jom kita tengok mak-mak. Ada kucing comel. Ya, dia kucing comel. Kita tahu. Tak payah ni. Jangan melencong air ni. Oh, akak masuk sini Udang siang. Ini kita nak breakfast apa? Mi goreng dengan apa? Pilih kodek. Lontong. Mi goreng dan lontong. Oh, no internet. Connected dah. Ya, masing-masing tengah kebizian menyiapkan. Oi, busy sangat tu. Mak-mak masak dekat dapur, sementara tu bapak-bapak dekat luar beriadah. Sementara menunggu makanan siap kan, diorang pun mainlah ramai-ramai beriadah, mengeratkan silaturahim. Ini adalah momen yang paling best kalau balik kampung ramai-ramai. Good morning guys. Good morning everyone. Good morning everyone. My name is Atia Marisa. I am 7 years old. Okay, sekarang kita berada di mana? Di Cottage Cinta. Ya. Okay, macam mana dengan anda semua? Jangan begitu. Saya tak nampak. Saya tak pernah nak cakap apa-apa. Awak cakap je Assalamualaikum and good morning. Assalamualaikum and good morning. Hello, kita sekarang dekat mana? Dekat mana ni? Janda? Janda baik. Jom. Ni sarapan pagi kita. Balik kampung pula. Dah sejuk lagi. Allahumma Sesi bergambar. Tolong yang mana rasa tinggi tu sila di belakang, yang mana rasa kurang tinggi tu di depan. Sini semua budak-budak budak Tobin tak payah. Budak Tobin tak payah. Muka dah keluar IPM. Bangun. Hati-hati pokok tu. Elok-elok tu ngau tu. Baris. Apa? Kursi dia tak berkuat apa? Tak ada batang satu. Ambil kursi. Kursi dia tak kuat tau. Apa dia 100 kg. Kat sini lah sikit. Kami Kampus Malaya 23 Kucing Berlari Pakcik dekat mana tu? Cepat lah, betul-betul lah.
Macam tergantung je. Lagi sekali. Lagi. Balik kan? Lempar. Okay, selesai sudah sesi bergambar. Okey, Video. minta perhatian. Jom kita tengok diorang ni nak main apa petang-petang ni. Apa nama gamenya? Betul 5 betul. Udah 5 betul. Dua hari kau temani aku Yang tapak sini kat atas. di sini. Tapi macam ni bawah. Jatuh cinta memang manis. Tak mau waktu Ni kan permainan ni mengimbau masa zaman-zaman kecil dulu dekat kampung. Seronoknya. Balik kampung memang tak ada masa rehat ya. oh dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis. Apa di sini enggak Allahu Akbar. sayang, kota ini tak sama tanpamu. Aku tak main lagi. Habis jumpa di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Sama-sama. Adik, siapa yang nak kena adik? Rencanamu bersamaku lagi. Dah terlebih ni, dah terlebih. Oh denganmu terasa cepat berlalu. Belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. Jatuh cinta memang lain. Apalagi Kita dah tengok diorang main. Jom kita tengok mak-mak pula masak. ini genggam tanganku sayang. Ubat nyamuk. Sebab banyak nyamuk sini. Ya, Suasana cantik tapi itulah. biasalah kampung kan. Sembal banyak nyamuk. Ya, betul. Ya, Yang ni simpan dulu. Hari ni tak. Hari ni tu ayam masak merah. Dengan si tomato. Kita buat acara ni. Siapa tampar nyamuk pakai baju? pasal gemah. Pasal gemah. Tambah fly, ruang makan. Sebab ada orang bertambah ramai. Pergi. Ada yang joget. Tahu tak apa. Punya dia komplot dengan Kak Long Ya. Apalah pakcik ni. Tapi dah ke? Dah. Atau mungkin selamanya rumahku Sekarang kita tengah buat Tahu bergedil. tahu bergedil. Tahu sumbat, tahu bergedil. Tahu bergedil. Tu dia. Gemuk-gemuk ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat kan? Macam kita.
Diibaratkan. Sumbatkan je ni. Macam mana nak masuk mulut? Puas. Pakcik. Pakcik scam kita ni. Adalah kita surprise. Tahu-tahu kita nampak bendera je lalu. Kau datang bendera jalan sendiri. Ya. Terima kasih pakcik datang. Mestilah dah pakcik pun tengok korang pakai pakcik and friend. Kan. Lah tegang mak kita biar kan. Ya, terima kasih banyak-banyak. Malam ni kita ada pakcik guys. Kita ada pakcik in the house. Dalam camping mesti ada. Wow. Bye. Ni makanan-makanan kita. Tengah hari merangkap makan petang. Inilah jadinya. Yang petang jadi malam. Bila Nasi tomato. Tadi tak boleh makan awal sangat sebab panas. Sup ayam. Ayam masak merah. Jelata. Apa pada? Lapar tak Bamus? Lapar. Lapar tak? Acara selepas makan. Diorang main game lagi. Sambung main game. Hai. Halo. Oh denganmu terasa cepat berlalu, belum puas ingin lebih tahu jalanan pertamamu dalam bahasa hati. Okay, ni persiapan untuk game, hadiah game. Slipper ni masuk salin dah. Pakcik nak. Ni dah keletihan. Kemengantikan. Perut kenyang. Yang ni pakcik ambil jajan Tadi kita makan nasi tomato untuk tengah hari. Ni untuk makan petang. betul. Malam. Next tu malam. Homemade. Ya. Bukan frozen. Dan pau mano. Bukan frozen. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini, mungkin tiga. Tanganku Wow. Again. Okay. Fair to everybody. Okay. Awak jangan sampai saya bagi kat kuning ya. Okay, jalan. Okay. Masuk. Dia ambil. rumahku hanya kita, dan aku sempurna di mana-mana. Paling wow. Okey, masuk. Cantik. Masuk. Ya. Lagi. Okey, out. Bola keluar. 19, 14. Kepala dia ni last. Gaduh. Okey. Geng lah. 16. Okey, 16, 21.
Langkahku sampai Masuk. Okey. Pakcik dah tergolek. Alamak, ada rekod. Ada. Senang tengok. Okey, masuk. Ketik. Okey, teruskan. Jadi, dua. Dah satu sama. Satu mata lagi untuk kemenangan. Kedua pihak sekarang berada dalam. Masa kemenangan kepada Ratu oleh Pakcik. Akhirnya kita pakcik memberikan kemenangan. Kita juga harus semangat. Pakcik sekali. Dia jatuh. Itu tak ada tolong belakang. Ya. Lambung. Okey. Anak-anak tepi semua. Yang kuban-kuban ya. Budak gegar tepi sana. Konten sedia. Konten sedia. Right, barisan sampai baris. Okey. Pakcik nak berkata please. Okey. Dimulakan muzik pula. Game dimulakan dari sekarang. Okey. Baik. Ya. Pakai sarung. Ya, jangan sampai belok tepi. Macam mana tak mahu tu? Ya. Cakap senang kan? Senang kan? Kan. Aduh, kena disqualify pula. Ambil belon ni, Afia. Wan pergi mana? Kata senang kan? rumahku hanyalah kita. Saudaraku sempurna di Sponsor dia tak boleh. Kecuali kita Farah je. Yang ni boleh ganti. Buat nak break. Mana Cik? Mak tak mak masuk. Sponsor tak boleh. Tak ada mak masuk. Tak ada. Mak masuk. Mak masuk tak boleh. Tengok siku. Laki mak sponsor tu. Mana boleh wakil? Tak ada wakil. Budak-budak okey, budak perempuan sekali. Aisyah 1 2 3. Nak air masuk. Aisyah 1 2 3. Air untuk air, masuk air, air. Awak. Dah, Datuk, dah. Pergi dekat atas. Dari bawah. Sama macam lagi tadi, you air baru tadi. Kalau potong-potong air RM5 je pun. Ada yang best ke? Ada lagi makan. Dari syurga. Dia. Oh. Akan tahu punya.
bersamamu bersamaku lagi. Oh, denganmu terasa cepat berlalu, belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. Jatuh cinta memang lain, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Genggam tanganku sayang. 2, 3, gebu berlari. Kita bergambar bersama CEO. Apa benda dia janji kita langsung nikah. Pakcik ni, pakcik. Sini. Pakcik.